saya bagi penerangan sikit lah kepada 200 lebih yang tengok ni. Cerita jalan daripada Kampung Bantal ke Gusai bukan kerajaan tak nak buat, tetapi ada kekangan-kekangan tertentu yang mana salah satunya adalah penduduk Kampung Gusai pun ada yang tak setuju bagi kepada kerajaan sebelum ni. Sebelum ni yang saya cakap sebelum ni memang dah ada dah perancangan untuk buat. Sama juga macam abang ni, abang Idham ni, yang duk kata kerajaan tak nak buat, tak nak buat. Sebab itulah saya selalu komen. Sepatutnya, abang jangan cakap kerajaan tak nak buat. Sepatutnya abang kena tanya juga side kenapa kerajaan gagal untuk sebab buat. tu saya tanya daripada awak berpihak kepada kerajaan, Sekarang ni saya tanya penduduk kampung mana yang tak bersetuju untuk buat jalan. Peratusnya orang-orang kampung Gusai ni nakkan jalan. Kenapa? Atas sebab apa dia orang tak bagi pula tanah dia orang tak lalu jalan? Itu yang saya pelik. Tadi abang sendiri pun mengakui yang mana abang cakap kerajaan tak nak bagi pampasan. Tu saya tanya, apa betul ke kerajaan tak nak bagi pampasan? Mustahil. Kalau betul lah kena atas tanah private, kerajaan mesti akan bayar. Tak ada isu yang tu. Cuba abang jelaskan. Betul ke kerajaan tak nak bayar? Contoh, kalau kerajaan tu kenapa tak buat sampai sekarang? Tak ada pertemuan pun di antara pihak-pihak kerajaan untuk berbincang pasal melalui penduduk kampung, melalui tanah penduduk kampung. Cerita jalan Kampung Gusai ni bang. Dia sebenarnya tahun 2022 tu memang dah nak buat zaman kerajaan zaman Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Benda tu projek tu dah turun, protokol tu pun dah turun. Tetapi kekangan-kekangan antaranya salah satu seperti mana yang saya sebut. Dan kalau kita nak bercerita panjang lagi sebelum ni, sama juga. Sebelum ni pun saya ada pernah komen. Bila mana ada penduduk tak setuju, membantah lah. Panjang ceritanya. Cuma soal 5 kilometer ni, sebab abang duduk Kampung Gusai. Jadi abang selalu ulang perkara yang sama. Jadi memang saya ulang perkara yang sama sebab saya nak jawapan daripada pihak kerajaan. Apa sebab dia tak buat jalan ke Kampung Gusai? Siapa yang tak bagi tanah itu? Itu yang saya nak tahu.